Kenapa sebenarnya kita mahu menjadi kaya? Adakah hanya untuk hidup senang, ada rumah besar, kereta mewah, atau boleh beli apa sahaja yang kita suka? Atau sebenarnya ada tujuan yang jauh lebih besar daripada itu? Simpan emas bukan sekadar selamatkan duit daripada bocor. Ia adalah tentang membina kekayaan sedikit demi sedikit secara konsisten dan selamat. Hari ini mungkin hanya ada 1 gram. Bulan depan bertambah jadi 10 gram. Tahun berganti tahun, lama-kelamaan terkumpul ratusan gram. Daripada simpanan kecil yang kita anggap biasa-biasa, akhirnya boleh menjadi harta yang luar biasa nilainya. Dan apabila kekayaan sudah terbina, barulah kita nampak makna sebenar menjadi kaya. Kita bukan hanya boleh hidup tenang, tetapi kita mampu berkongsi rezeki. Kita boleh bersedekah dengan hati yang lapang. Kita boleh membayar zakat dengan rasa syukur. Sedar bahawa harta itu bukan sekadar milik kita, malah ada hak orang lain yang perlu ditunaikan. Inilah indahnya kekayaan dengan emas. Ia bukan sahaja menjadikan kita lebih selamat daripada inflasi, tetapi menjadikan kita lebih bermakna kepada keluarga, masyarakat dan agama. Jadi jangan sesekali pandang kecil simpanan yang anda mula hari ini. Kerana simpanan kecil itulah yang boleh menjadi permulaan kepada kekayaan yang besar. Dan kekayaan sebenar bukan sekadar kaya untuk diri sendiri, tetapi kaya yang mampu memberi, kaya yang boleh menyenangkan orang lain, dan kaya yang meninggalkan keberkatan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.